Assalamualaikum. Selamat pagi. Jom masuk kebun pagi-pagi ni. Mak nak kutip kacang panjang ni. Allah. Tahan lama lah pokok kacang panjang ni. Tanam 3 pokok je. Hari-hari boleh kutip. Jimat belanja dapur. Saya boleh tanam sayur etek. Kita buat ni, nak buat ulam ke, nak masak-masak sayur ke. Beres. Comel-comel kacang Mak Tina. Mak Tina gula telur pagi ni. Boleh kutip-kutip kacang ni, buat ulang-ulang, buat dia lauk-lauk tambah. Kutip sayur-sayur kat kebun etek lah. Musim-musim mahal ni. Mari tengok Mak Tina gula telur ni. Telur masing Mak Tina nak buat ni. Ni antara bahan-bahan kita nak guna sikit je bahan-bahan dia. Kena ada telur masing. Lepas tu ni bawang merah, bawang putih, halia dengan kuah, lengkuas lah. Lepas tu kunyit. Kita blend belaka barang-barang ni. Bahan-bahan ni, bawang putih semua ni kita blend. Lepas tu Mak Tina nak blend dengan ni santan. Sebab santan beku ni, ni petua kalau santan beku kita blend. Kita blend sekali dengan bawang lah. Sebab kalau kita bubuh berdebu gitu dengan beku-beku, dia tak comel kat gula kita. Kalau nak suruh comel, kita blend santan hok beku. Kalau santan fresh tak apa, tak payah blend. Kalau santan hok beku ni kita blend sekali lah. Alang-alang kita nak blend bawang tu, bubuh santan dalam tu sekali. Lepas blend tu masuk dalam periuk, bubuh asam keping. Lepas tu Mak Tina nak tambah cili boh. Cili boh ni ikutlah nak bubuh sikit ke banyak ke. Kalau nak merah sikit-sikit, bubuh sesudu je. Mak Tina buat bubuh 2 sudu. Hari ni buat merah sikit. Ikut suka selera kita lah. Lepas tu masak dulu. Biar kuah tu masak betul-betul, baru kita bubuh telur. Sebab telur kat gigi kita dah nak kucah-kucah dah. Lepas bubuh telur tu, kucah sikit-sikit je. Pecah dulu dalam bekas. Takut ada hak telur hak tak molek. Ni telur masing ni. Mak pecah telur masing boleh je kalau nak buat telur itik hak biasa. Tapi hari ni kita nak buat telur masing, jadi dak letak garam lagi. Pecah dulu sutir-sutir biar dia kuah dia tu gelegak dulu, baru bubuh telur. Lepas tu garam Mak tidak letak lagi sebab telur tu telur masing dah, kita kena rasa dulu. Ni Mak Tina rasa cukup dah, tak payah letak garam dah. Kita cuma tambah dengan ajinomoto sikit, nak bagi dia perasa je. Kalau nak tambah gula tambahlah, ikut selera lah. Kalau nak tambah gula sikit. Ni Mak Tina masak sekejap, tutup nak suka telur tu masak, beres. Siap dah sebab kuah dia kita masuk dulu biar masak tadi kan. Senang sangat-sangat je. Lepas tu makan dengan sambal belacang dengan ulang timun pula, ulang kacang panjang hok kita kutip tadi tu, hok segar-segar tu. Allah sedapnya. Lauk gini je lah. Musim-musim harga mahal belaka ni, kita makan lauk simple-simple gini pun Allah sedap ngak dah. Senang je kan. Selamat mencuba.